Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hadijah Musanib dalam Buletin Yadim TV. Antara paparan menarik Buletin Yadim TV. Sidang Kemuncak Pemimpin Agama Antarabangsa seru keamanan sejagat. Ilmu dan akhlak teras pembangunan negara madani. Hamka Kedah 2026 himpunkan lebih 1,200 anak muda. Menteri Agama rasmi Daurah Kitab Turat dan Pusat Da'i Madani Kedah. Podcast Yadim angkat semangat hijrah dan kebersamaan. Yadim dan Salimah berkukuh kerjasama kebajikan ummah. Yadim terima agihan daging korban kurniaan Yang di-Pertuan Agong. Malaysia membuktikan reputasinya sebagai hub majlis ilmu bertaraf dunia. Ini susulan kejayaan penganjuran Sidang Kemuncak Pemimpin Agama Antarabangsa kali ketiga di Ibu Negara Jumaat lalu. Persidangan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC itu berjaya menghimpunkan lebih 1,500 peserta dari pelbagai negara. Majlis perasmian Sidang Kemuncak itu disempurnakan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Ketika menyampaikan ucap tama, baginda mengingatkan bahawa ancaman kecerdasan buatan atau AI, maklumat palsu serta ekstremis boleh merosakkan pemikiran golongan muda di seluruh dunia. Nada sama turut disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau melahirkan kebimbangan terhadap sikap masyarakat antarabangsa yang semakin lali dengan konflik global termasuk penindasan berterusan ke atas rakyat awam. Persidangan kemudiannya menyaksikan para peserta sebulat suara mendesak agar mesej keamanan, keadilan dan kemanusiaan terus diperkasakan bagi mendepani ketidaktentuan dunia. Sidang kemuncak itu turut menjadi platform penting untuk memperkukuh dialog antara agama serta memperluaskan jaringan kerjasama antarabangsa dalam mempromosikan keamanan sejagat. Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata melalui pembangunan fizikal dan kemakmuran material, sebaliknya turut bergantung kepada kekuatan ilmu, nilai serta akhlak masyarakat. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi pada 8 Jun lalu. Menurut Perdana Menteri lagi, masyarakat yang kehilangan panduan ilmu, kebenaran dan nilai ihsan berisiko terjerumus ke dalam budaya jahiliah yang lahir daripada kejahilan, prasangka serta kelemahan pertimbangan. Justru dalam era komunikasi moden yang berkembang pesat, masyarakat diseru untuk mengangkat budaya wacana yang berpaksikan hikmah, ilmu dan adab. Beliau turut menegaskan bahawa agenda pembangunan negara bukan hanya tertumpu kepada kemajuan ekonomi dan teknologi semata-mata, malah meliputi membina masyarakat yang berilmu, berakhlak serta bersatu atas landasan kebenaran, keadilan dan ihsan perlu diperkasakan. Pendekatan itu dilihat penting bagi memastikan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara seimbang antara kemajuan material dan pembinaan nilai kemanusiaan. Penekanan terhadap budaya ilmu dan nilai ihsan diyakini mampu menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat madani yang harmoni, progresif dan berdaya tahan. Seterusnya kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu bersama penyampai Buletin Yadim Cakna, Muhammad Izzuddin Muhammad Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Angkat tangan siapa di antara kita yang selalu gunakan internet dalam mencari maklumat. Atau anda mungkin tergolong dalam kalangan orang yang sering menggunakan AI untuk mendapatkan informasi. Tidak dinafikan kita kini hidup dalam era di mana maklumat berada di hujung jari. Dengan hanya beberapa klik ataupun arahan kepada AI, pelbagai jawapan boleh kita dapat dalam masa beberapa saat. Namun, di sebalik kemudahan yang kita ada ini, timbul satu persoalan yang penting untuk kita renungkan bersama. Jadi dalam slot Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan adakah kemudahan mendapatkan maklumat ini menjadikan kita semakin berilmu ataupun sebenarnya semakin jauh daripada budaya membaca dan berfikir. Kepantasan mendapatkan maklumat melalui AI dan media sosial menyebabkan masyarakat semakin kurang menghargai proses membaca
secara mendalam. Kerana membaca bukan sekadar melihat perkataan, tetapi proses memahami, menilai dan berfikir. Adanya teknologi AI ini sebenarnya boleh membantu readers untuk lebih tahu mengenai buku tersebut dengan lebih cepatlah. Contoh buku yang mungkin beratus-ratus helaian bukunya masuk kepada AI dan mungkin AI boleh memberi satu summary yang lebih awal kepada pembaca untuk menarik minat mereka untuk membaca buku tersebut. Dan sepatutnya kita tidak boleh menggunakan alasanlah AI itu membuatkan pelajar lebih malas, tetapi bagi saya mungkin ini tanggungjawab kita yang dewasa, guru-guru, ahli-ahli akademik, ahli-ahli yang profesional untuk memberi satu pendedahan yang lebih baik mengenai penggunaan AI yang betul untuk menarik lebih lagi pembaca untuk minat lagi membaca. Dalam masa yang sama, budaya membaca yang semakin berkurangan turut memberi kesan kepada pembentukan sasiah dan daya fikir generasi muda. Bagaimana saya memupuk minat membaca tu, salah satunya kalau ada masa lapang tu bolehlah ambil lah buku-buku apa-apa pun, cubalah untuk baca. Orang kata apa, kalau nak ikut dari segi kita minat ataupun tidak, cuba untuk baca dahulu. Dan yang kedua mungkin boleh datang ke kawasan PBK ni lah, boleh buat lawatan sekolah ke dengan keluarga, sesi keluarga, adik-adik semua tu boleh datang ke sini lah kalau kita nak baca buku tu. Satu lagi, jangan biasakan untuk bermain telefon lah. Biasakan untuk membaca. Dia juga salah satu untuk memupuk kita ni ada rasa macam kita minat dengan sesuatu perkara yang baru. Kesimpulannya, maklumat boleh diperoleh dalam masa beberapa saat, tetapi ilmu memerlukan masa untuk dibina. Dalam era AI ini, cabaran sebenar bukanlah kekurangan maklumat, tetapi bagaimana kita membina generasi yang terus membaca, berfikir dan menghargai ilmu. Budaya membaca tetap menjadi asas penting dalam membina masyarakat yang berilmu dan berfikiran matang. Sekian sahaja daripada saya, Izzuddin Aris, untuk Buletin edisi Yadim Cakna. Terus bersama rakan penyampai, Yadim TV untuk berita seterusnya. Kita kembali kepada berita utama Buletin Yadim TV. Himpunan Asatizah Muda atau HAMKA peringkat negeri Kedah 2026 pada 9 Jun lalu terus mencatat kejayaan apabila menghimpunkan lebih 1,200 peserta pada penganjurannya di Dewan Kenangan Majlis Perbandaran Sungai Petani. Program yang merupakan siri ketiga selepas Kuala Lumpur dan Sarawak itu dimulakan dengan ucap tama oleh Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil, bertajuk Masa Depan Islam di Malaysia. Acara diteruskan dengan sesi borak Buddhis, slot bicara ekonomi, panel oleh penceramah jemputan Ahmad Faizuddin Razali, kuis madani tajaan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, persembahan kumpulan UNIC serta penyarahan sedia pelantikan pengerusi dan timbalan Dai Madani Kedah. Kemuncak HAMKA kali ini ialah sesi town hall dan perasmian yang menggandingkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan bersama Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Antara isu yang disentuh termasuk pemantapan pengurusan zakat, pembangunan institusi tahfiz dan pondok, pengurusan atlet belia serta pendekatan kebajikan menyeluruh kepada masyarakat. Turut hadir ialah timbalan yang di-Pertua Yadim Profesor Madya Dr. Adi Anwar Azmin, Ahli Syura Pondok Madani Malaysia, Sheikh Muhammad Jamil Sadaqi, Datuk Mursyid Diraja Sheikh Tajuddin Al-Jarumi, Pengarah Kanan Sektor Latihan dan Pengkaderan Yadim Ustaz Haji Mahadi Awang dan Ketua Divisyen Sosio-Ekonomi YAPIM Encik Muhammad Khairul Anwar Ibrahim. Penganjuran HAMKA dilihat terus menjadi platform penting dalam menyantuni anak muda serta memperkukuh agenda dakwah dan kepimpinan generasi masa depan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan merasmikan Majlis Pelancaran Daurah Kitab Turat Islam Darul Hikmah 2026 di Dewan Darul Hikmah Kuala Nerang, Kedah pada 8 Jun lalu. Program itu memberi penekanan kepada usaha memperkukuh tradisi keilmuan Islam dan pembangunan dakwah semasa. Senator Dr. Zulkifli menegaskan institusi pondok perlu terus memainkan peranan dalam memelihara khazanah ilmu Turat yang menjadi warisan berharga umat Islam.
Beliau juga menegaskan kepentingan penguasaan teknologi terkini termasuk literasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai persediaan menghadapi cabaran masyarakat moden. Majlis kemudiannya diteruskan dengan pelancaran Pusat Penyelarasan Dai Madani Negeri Kedah yang berfungsi sebagai pusat strategik pembangunan kapasiti pendakwah. Pusat itu turut berperanan memperkukuh jaringan kerjasama antara para dai, institusi agama dan pelbagai pihak berkepentingan dalam memperkasa agenda dakwah ummah di negeri Kedah. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan cek curah bernilai RM10,000 bagi tujuan pengurusan dan pembangunan pusat berkenaan. Turut hadir Pengarah Yadim Negeri Kedah dan Perlis Dr. Ahmad Mujahid Abdullah, Pengarah Yayasan Taqwa Dr. Muhammad Farid Hafiz Omar serta barisan pimpinan Pusat Pengajian Darul Hikmah. Azam dan perubahan ke arah kebaikan bukan sahaja perlu melibatkan diri sendiri, malah turut merangkumi keluarga dan masyarakat sekeliling. Perkara itu antara yang diketengahkan dalam sesi rakaman podcast bertajuk Melangkah Bersama Madani, Hijrah Luar Biasa, terbitan bahagian media dan teknologi dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pada 9 Jun. Podcast berkenaan menampilkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Puan Marhamah Rosli sebagai tetamu utama. Tajuk Hijrah Luar Biasa dipilih bertepatan dengan amanah yang dipikul dalam mengurus portfolio wanita dan orang kelainan upaya atau OKU di bawah Hal Ehwal Agama. Beliau menjelaskan usaha berkenaan digerakkan dengan hasrat memastikan golongan wanita dan OKU tidak lagi merasa terpinggir dalam pelbagai aspek kehidupan di negara ini. Katanya lagi, program tersebut juga merupakan kesinambungan kepada inisiatif terdahulu iaitu Melangkah Bersama Madani, Aspirasi Menuju Redha yang mendapat sambutan positif daripada masyarakat dengan kerjasama Yadim. Rakaman podcast itu turut disaksikan delegasi Persatuan Persaudaraan Muslimah Malaysia atau Salimah yang mengadakan kunjungan hormat ke Ibu Pejabat Yadim pada hari sama. Turut menyertai sesi ini ialah Yang di-Pertua Yadim, Datuk Dr. Hassan Bahrom dan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Haji Zamri Zainal Abidin. Podcast berkenaan menyentuh pelbagai mesej berkaitan semangat hijrah, pembangunan masyarakat serta usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat menjelang ketibaan Tahun Baharu Hijrah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Persaudaraan Muslimah Malaysia atau Salimah pada 9 Jun di Ibu Pejabat Yadim. Delegasi Salimah diketuai oleh Yang di-Pertuanya, Datin Ustazah Aminah Haji Zakaria. Pertemuan itu diadakan bersama Yang di-Pertua Yadim, Datuk Dr. Hassan Bahrom serta Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Ustaz Haji Zamri Zainal Abidin. Antara perkara yang dibincangkan termasuk usaha memperkukuh program pembangunan keluarga, pemerkasaan wanita, pendidikan agama dan kanak-kanak tanpa dokumentasi serta bantuan kepada golongan rentan. Pendekatan Salimah yang memberi fokus kepada golongan 3T iaitu terlantar, teraniaya dan ibu tunggal atau wanita yang ditinggalkan suami dilihat selari dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan nilai ihsan, kesejahteraan dan pemerkasaan masyarakat. Turut diketengahkan beberapa inisiatif Salimah seperti Madrasah Salimah Sabah, Selamatkan Zuriat Kita dan Munajat Ibu. Turut hadir Pengarah Kanan Sektor Dasar dan Perancangan Yadim, Suhaila Saibul Ghani bersama pegawai-pegawai Yadim yang lain. Kerjasama antara Yadim dan Salimah diharap dapat memperkukuh agenda dakwah dan kebajikan masyarakat secara lebih menyeluruh serta berkesan. Agihan daging korban kurniaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada kaki tangan agensi Hal Ehwal Agama telah berlangsung di Kompleks Islam Putrajaya pada 9 Jun. Dalam agihan kali ini, Yadim menerima sebanyak 111 pek daging korban untuk disampaikan kepada kaki tangan kumpulan sokongan badan dakwah itu. Seri Paduka Baginda sebelum ini berkenan mengurniakan sebanyak 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Inisiatif berkenaan mencerminkan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap kebajikan rakyat serta golongan yang memerlukan.
Agihan daging korban itu turut melibatkan pelbagai agensi di bawah Hal Ehwal Agama dengan proses pengagihan dilaksanakan secara teratur dan lancar. Program berkenaan memberi manfaat kepada lebih 14,500 penerima di seluruh negara. Kurniaan Seri Paduka Baginda itu diharap dapat terus menyemarakkan semangat kebersamaan dan penghayatan ibadah korban dalam kalangan masyarakat. Untuk mengikuti perkembangan aktiviti Yadim di seluruh negara, berikut dipaparkan laporan ringkas program yang telah dilaksanakan oleh Yadim Negeri dan bahagian-bahagian Yadim. Yadim terus bersinar untuk umat. Langkah kita seiring waktu membina harapan yang padu. Suara hati takkan terhenti menyinar dunia dengan murni. Bersatu dalam satu arah menyemai cinta meneguh ukhuwah. Kita bawa cahaya dakwah menerangi setiap jiwa dengan iman dan juga takwa. Kita melangkah bersama, Yadim terus marah ke depan, menyatu dalam perjuangan. Semangat takkan pernah padam untuk Islam selamanya. Di setiap detik dan masa. Demikian rangkuman aktiviti Yadim dari seluruh negara. Sebelum mengakhiri siaran, kita ikuti momen khusus modul pengukuhan governance, integriti dan anti rasuah siri 3 kumpulan pelaksana pada 9 hingga 10 Jun lalu. Terima kasih kerana terus setia bersama Buletin Yadim TV. Saya Hadijah Masani mengakhiri siaran dengan ucapan Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Terus ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Yadim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.